Minat ke tak minat ke, tuan-puan kena ada tabungan emas. Saya ada satu komen yang kata, Teacher Sofia, saya tak naklah simpan emas, saya tak minat emas. Simpanan emas ni tuan-puan bukan soal minat ke tak minat sebenarnya. Apa yang tuan-puan kena faham adalah fungsi emas tu sendiri. Emas ni adalah satu alat kewangan yang berfungsi sebagai kalis inflasi untuk melindungi kekayaan tuan-puan. Jadi tak kisahlah kalau tuan-puan minat ke tak minat, buat je tabungan emas. Sebab kata pakar-pakar kewangan, tuan-puan tak perlu pun sampai semua kekayaan nak tukarkan kepada emas. At least hanya sekitar 10% sahaja dan kita alihkan siap-siap untuk simpanan emas. Jadi tuan-puan juga boleh diversify dan parkirlah dekat tempat mana-mana untuk aset yang selebihnya. Contohnya macam ASP, tabung haji dan sebagainya. Yang seronoknya tuan-puan, dekat Public Gold ni tuan-puan tak perlu pun duit yang banyak untuk bermula. Tuan-puan hanya memerlukan RM100 yang pertama untuk mula menabung dalam akaun emas cap. Jadi kalau tuan-puan rasa berminat nak mulakan simpanan emas dengan mudah, murah dan patuh syariah, jadi jangan lupa tekan link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.